Cara fix app not install from unknown source. Okay, contoh daripada Telegram. Daripada grup Telegram, kita dah download. Kemudian kita tap untuk install. Okay, boleh pilih package installer. Kalau klik just one, next time akan pop up lagi message ni. Kalau tak nak pop up message yang sama, boleh pilih always. Kemudian klik install. Okay, akan ada pop up mengatakan app block, tak boleh install. Kat bawah, app not install. Okay, solution dia, step pertama, allow install unknown app. Boleh pause untuk baca step dia. Okay, buka setting dekat phone. Macam ni phone Tecno Pova 6 Neo. Pergi dekat setting, buka app management. Kemudian pilih special app access. Kemudian select install unknown apps. Kemudian source dia tadi kita ambil installer daripada Telegram. Okay, select Telegram. Ensure allow from the source. Okay, enable on. Kemudian try tap lagi installer untuk install. Okay, klik install. Kemudian masih lagi tak boleh install. Ada pop up message app not install. Okay, proceed dengan step 2. Disable Play Protect dekat Google Play Store. Boleh pause untuk baca step. Okay, buka Google Play Store. Klik dekat profile yang markup merah bulat tu. Kemudian select Play Protect. Kemudian klik setting gear icon. Kemudian scan app with Play Protect, make sure turn off. Okay, klik turn off. Kemudian untuk confirm turn off, kena guna fingerprint. Touch fingerprint macam kes ni dekat bahagian tepi. Kemudian selesai turn off scan app with Play Protect. Okay, try reinstall balik. Ini installer dekat grup Telegram. Kemudian klik install. Okay, di tengah installing. App dia nama Screen Master. Kemudian akan keluar pop-up ni. Tick I acknowledge the risk and accept the consequences. Klik ignore. Kemudian akan keluar app install. Sudah berjaya install. Kemudian app store akan open. Ni apps edit markup foto. Klik allow all. Kita nak test app tu. Kemudian sini klik OK. Display over other apps. Select apps yang kita baru install tadi, Screen Master. Okay, tap untuk enable allow display over others app. Okay, done enable. Kemudian kita cuba test buka apps tadi, Screen Master yang kita baru install. Okay, turn on screen capture. Kemudian pergi kat bahagian bawah kanan tu, edit untuk edit foto. Okay, klik markup foto dan boleh pilih foto. Okay, kita dah pilih foto. Kemudian kita dah boleh start lah markup dan edit foto. Boleh letak teks, boleh letak arrow, boleh letak circle, triangle dan sebagainya. Okay, dan install app dan kita dah test app function semua okay. Selesai.